Lanjut kitanya kepada cerita bahawa Abdullah berkahwin dengan Sayyidah Aminah. Aminahnya adalah kira unang yang sangat-sangat terpelihara di dalam kehidupan dengan hidup. Anak tom pernah urang kalian kecuali urung mahram kan. Mutira urang yang bukan mahram dengan tom pernah kalian wajah. Siti Aminah itu po. Siti mana? Anak Wahab. Jadi waktu takkan Aminatul binti Wahab. Wahabnya dia dah tekan dah baca-baca dah berarti dia musafat dah gedih Pak Abdul Manaf. Musafat dah gedih dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk tiga orang Quraisy. Musafat lah Abdullah dengan seorang musafat